Nyawa bukan murah, kawal akses arak dan selamatkan rakyat. Pertama sekali saya ingin ucapkan dan merakamkan ucapan takziah kepada keluarga arwah yang nahas di Kelang. Kami juga daripada Wakil Pemuda Berjasa sendiri baru sahaja menziarahi. Ada wakil yang pergi menziarahi keluarga mangsa, dan apa yang saya lihat sebenarnya isu ini bukan sekadar kehilangan tetapi merupakan satu kelukaan yang besar yang tidak akan sembuh sampai bila-bila. Kita semua tahu yang di-Pertua ini bukan kes yang pertama. Hampir setiap bulan, bahkan setiap minggu kita dengar ada berita berkaitan dengan pemandu di bawah pengaruh alkohol ataupun dadah meragut nyawa di jalan raya. Soalnya sampai bila yang di-Pertua? Hari ini ramai bercakap tentang tambah hukuman, penjara lebih lama, teknologi seperti interlock device, upgrade ataupun kuasakan penguatkuasaan dan sebagainya. Semua itu sudah pun dibincangkan, sudah pun dicadangkan, tetapi hakikatnya ia masih belum cukup. Kenapa yang di-Pertua? Sebab kita hanya fokus kepada apa yang jadi selepas kemalangan, bukan punca sebelum kemalangan itu berlaku. Saya ingin bawa perhatian kepada dua perkara yang ramai tidak sentuh yang di-Pertua. Yang pertama, peranan Kementerian Kewangan melalui Akta Excise 1976. Akta ini sebenarnya bertujuan untuk mengawal pengeluaran, pengedaran dan pencukaian barang berduti termasuk arak. Tetapi hari ini kita hanya lihat ianya merupakan satu fungsi untuk kutip cukai sahaja. Kita jarang bincang bagaimana keadaan akta ini boleh digunakan untuk mengawal akses sebagai contoh. Cadangan kami jelas dan juga praktikal sebenarnya. Untuk yang pertama itu melaksanakan harga minimum wajib, iaitu minimum price policy, supaya arak ini tidak boleh dijual terlalu murah dan juga mudah diakses seperti mana rokok dan seumpama dengannya. Yang kedua, dikenakan cukai progresif berdasarkan kandungan alkohol. Lagi tinggi alkohol sebagai contoh, lagi mahal harga dia, supaya consumption menurun. Yang ketiga, hadkan kuota import secara berperingkat. Bukan haramkan terus, tetapi kurangkan bekalan dari masa ke semasa. Yang keempat, perkenalkan sistem track and trace untuk semua produk arak, supaya arak seluduk ini dapat dibendung. Namun kita juga perlu jujur di sini, walaupun penguasaan diperketat, seludupan tetap akan berlaku. Sama seperti dadah. Dadah ini haram sepenuhnya, tetapi masih lagi masuk di dalam negara kita melalui sempadanan. Isu sebenar bukan sekadar undang-undang tetapi kawalan akses dan juga supply chain. Yang pertama tadi cadangan dia, larangan penjualan arak dalam radius tertentu daripada kawasan majoriti Muslim. Contohnya 500 meter ataupun 1 kilometer tidak boleh diadakan penjualan arak di kawasan tersebut. Contohnya, yang ini boleh ditentukan oleh PBT. Yang kedua, restrict penjualan mengikut zon perumahan. Kawasan kediaman tidak sepatutnya menjadi tempat mudah untuk akses arak ni. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, hadkan bilangan premis dalam satu kawasan dan mesti dijual hanya di kawasan lebih daripada 50% ataupun 50% bukan Muslim sahaja, seperti Bercam, Taman Canning dan lain-lain. Bukan jadi kawasan majoriti Melayu seperti di Gombak, di Belah Selangor yang merupakan semuanya maklum merupakan majoriti Muslim. Contohnya di Bercam Ipoh sebagai contoh, majoriti bukan Muslim. Jika ada 5 cawangan kedai sebenarnya seperti mana Speedmart sebagai contoh, bukan 5-5 perlu ada, hanya satu cawangan saja yang dibenarkan untuk jual arak sebagai contoh. Restoran bukan Muslim boleh terus beroperasi seperti biasa, tak ada masalah. Ini bukan soal larangan secara total seperti mana yang saya sebutkan tadi, tetapi pengawalan akses loncik terbuka. Ini cadangan yang ketiga. Yang keempat, penguatkuasaan majlis mesti berada di dalam kawasan tersebut. Tujuannya apa? Untuk pantau aktiviti, pastikan tiada pemanduan serta-merta selepas minum, kurangkan risiko kemalangan. Jadi ini berkait rapat dengan Komeng. Jadi kami menyeru, ambil tindakan tegas ni. Cubalah seragamkan dasar ini di semua PBT sebagai contohnya. Kalau benarlah slogan Malaysia untuk semua rakyat Malaysia, maka laksanakan dasar yang betul-betul melindungi semua rakyat Malaysia, bukannya mengorbankan keselamatan demi kebebasan tanpa kawalan. Jadi jangan kita tunggu lebih ramai lagi ahli keluarga yang kehilangan insan tersayang hanya kerana kita gagal kawal perkara teknikal seperti ini yang sebenarnya kita mampu sahaja untuk kawal. Setiap tragedi bukan sekadar angka yang di-Pertua. Ia adalah merupakan kehidupan yang terhenti dan sebuah keluarga akan berubah selama-lamanya. Takkan kita nak tunggu sampai keluarga menteri sendiri terkena baru semua pihak benar-benar bertindak. Ahli keluarga yang perlu menjadi mangsa sebelum kita berani betul-betul membuat perubahan yang sebenar. Jadi cukuplah
Kita tidak boleh tunggu lagi. Selamatkan nyawa hari ini supaya keluarga masih mempunyai masa depan esok. Jadi di sini saya mencadangkan Petua, terima kasih.